hidupkan enjin, tukar fork, absorber, lampu depan dan juga tayar. Itulah plan asal customer yang hantar motor dalam video ni. So motor dia ni dia beli second hand tapi ada masalah tak nak hidup. Jadi apa pun kita akan hidupkan dulu motor dia untuk dengar apa masalah yang ada dekat motor ni. Jadi bila kita dah start motor dia, kita detect ada bunyi kasar, lebih-lebih lagi dekat kawasan crankcase. Tanpa fikir panjang, customer kata proceed je overhaul. Bila dah overhaul, customer mulalah terfikir dalam kepala, aku nak cantik sikit lah motor ni, nak tukar tu, nak tukar ni. Kita pun apa lagi, racun lah abang ni untuk cantikkan motor dia. Kalau nak buat full restore, keras sangat bajet dia. Yelah, motor pun nak buat daily kan, nanti kalau dah full restore sayang pula nak bawa. So kita pun come out lah idea untuk buat restoration yang kena dengan poket dia. So bermulalah episod repaint rim, repaint chassis. Tapi kita touch up part yang nampak je lah. Repaint cover rantai, repaint swing arm, monorack, L-bar dengan baku kacang pun kita repaint. Tukar set sprocket rantai, tukar cover set, tukar kepok. Senang cerita banyak jugalah barang yang kita tukar. So nak bagi ada suasana full restore, kita masuklah full set stiker Honda. So guys, macam mana? Handsome tak handsome motor dia? Kalau korang kat luar sana nak full restore tak ada modal sampai 6,000, ambil package ni pun dah okey guys. 3,000 lebih, bawah 4,000. Tapi tak include lah jalan disc brake depan. Yang itu memang customer dah pasang. Kalau nak jalan disc, nak kena tukar rim lagi. Macam-macam lah. Yang penting motor nampak solid, dapat overhaul, siap spec 53 basic. Dan yang paling penting sekali, tak sampai seminggu motor korang dah siap.